Kalau kau rider Foodpanda, kau kena tengok video aku ni sampai habis. Tak kisah kau buat secara sambilan ke ataupun buat secara full time. Alright, baru-baru ni guys, syarikat gegasi milik Uber International ada membuat pengumuman yang mana mereka bakal mengambil alih syarikat induk Foodpanda, iaitu Delivery Hero, dalam satu deal yang bernilai kira-kira 60 bilion ringgit Malaysia. Jadi, selepas saja pengambil alihan ini berlaku, maknanya syarikat Foodpanda Malaysia akan berada di bawah operasi milik Uber. Dan persoalan dia dekat sini. Apakah yang akan terjadi kepada syarikat Foodpanda Malaysia ni? Adakah dia akan hilang ataupun lenyap macam tu je? Ataupun apakah yang akan terjadi kepada rider-rider yang bekerja di bawah syarikat warna pink ataupun Foodpanda ni? Dalam video ni guys, aku akan kongsikan fakta ni kepada korang. Sebelum tu, kalau korang yang belum di-subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah ni. So, kalau korang nak tahu, jom. Okey, aku akan bacakan satu keratan artikel yang dikeluarkan baru-baru ni juga. Alright, mengenai isu di mana Uber akan mengambil alih syarikat Foodpanda ni. Alright, korang boleh tengok dekat tepi ni. Uber bakal mengambil alih Delivery Hero, syarikat induk kepada platform penghantaran makanan Foodpanda, dalam satu transaksi bernilai kira-kira 13 bilion euro ataupun sekitar 60.7 bilion. Melalui perjanjian gabungan perniagaan yang diumumkan pada 16 Julai 2026, Uber akan menawarkan bayaran tunai sebanyak 41.50 euro bagi setiap saham Delivery Hero kepada pemegang saham syarikat tersebut. Jika selesai, pengambil alihan ini akan menggabungkan operasi Uber dan Delivery Hero dalam sektor mobility, penghantaran makanan serta perkhidmatan quick commerce, sekaligus memperluaskan rangkaian gabungan kedua-dua syarikat kepada 99 negara di seluruh dunia. Pengambil alihan ini melibatkan pelbagai jenama penghantaran makanan di bawah Delivery Hero di seluruh dunia, termasuklah Foodpanda yang beroperasi dekat Malaysia, Singapura, Hong Kong dan beberapa pasaran Asia yang lain. Turut terlibat ialah jenama seperti Baidal Minjuk di Korea Selatan, Glovo di beberapa negara Eropah dan Afrika serta Talabat di rantau Asia Timur Tengah. Selain pengambil alihan oleh Uber, Delivery Hero turut memeterai perjanjian berasingan dengan firma pelaburan SSW Partners untuk menjual operasi di 14 pasaran yang menyaksikan persaingan antara Uber Eats dan Delivery Hero. Bagi operasi yang bakal diperoleh Uber, ia melibatkan 50 pasaran dengan jumlah JNV sekitar $42 bilion pada 2025. Walaupun pengambil alihan ini telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, transaksi tersebut masih tertakluk kepada beberapa syarat termasuk kelulusan kawal selia dan penerimaan minimum daripada pemegang saham Delivery Hero. Penyelesaian transaksi dijangka bakal berlaku pada separuh kedua tahun 2027. Sehingga proses tersebut selesai, operasi Uber dan Delivery Hero masih akan berjalan secara berasingan seperti biasa. Ini bermakna sebarang perubahan terhadap operasi tempatan seperti Foodpanda Malaysia hanya akan diketahui selepas proses pengambil alihan dimuktamadkan. Okey, dalam artikel tadi mengatakan yang mana Foodpanda Malaysia untuk tahun 2026 ni masih lagi berjalan seperti biasa. Dan sekiranya deal ini jadi, maksudnya perjanjian tu dah dimeterai, dah betul-betul dah, yang mana Uber ni betul-betul dah mengambil alih syarikat Foodpanda ni, alright, barulah syarikat Foodpanda akan keluarkan satu statement, alright, yang mengatakan mereka dah menjual syarikat kepada Uber dan benda tu akan berlaku pada sekitar pertengahan tahun 2027, tahun depan lah. Tapi persoalan dia dekat sini, apa yang bakal terjadi kepada rider-rider Foodpanda ni sekiranya deal ini betul-betul selesai ataupun betul-betul berlaku? Dekat sini ada 3 kemungkinan, okey, ramalan yang mungkin akan berlaku sekiranya proses tersebut betul-betul terjadi. Yang pertama adalah Foodpanda akan kekal sebagai brand. Tak semestinya aplikasi Foodpanda akan terus hilang. Dalam pengumuman rasmi itu, perniagaan yang diperoleh akan terus menggunakan platform dan operasi sedia ada sementara proses penggabungan berjalan. Kemungkinan yang kedua pula adalah integrasi dengan Uber.
Ada kemungkinan pada masa depan berlaku integrasi dari segi teknologi operasi, membership atau sistem delivery. Tetapi, belum ada pengumuman rasmi bahawa rider Foodpanda Malaysia akan terus ditukar menjadi rider Uber. Kemungkinan yang ketiga, lebih banyak peluang untuk rider. Kalau operasi digabungkan, secara teori, satu ekosistem boleh mempunyai lebih banyak pelanggan, merchant dan juga delivery demand. Tapi, sama ada ia betul-betul meningkatkan pendapatan rider, belum boleh dipastikan lagi. Kalau kita tengok game macam ni guys, bukan pertama kali berlaku tau. Okay? Kalau kita throwback balik sekitar 7 ke 8 tahun yang lepas, okay, benda ni dah pun berlaku di mana sistem Uber dibeli oleh sistem Grab. Right? Yang mana dulu operasi Uber dah pun ada dekat Malaysia. Kemudian Grab masuk, Grab beli sistem Uber dan lepas tu apa yang jadi kepada driver partner Uber ni? Right? Semua driver-driver partner Uber semuanya terpaksa berpindah ataupun berdaftar kepada sistem Grab yang baru. Dan benda inilah yang akan terjadi kepada sistem Foodpanda Malaysia. Okay, itu kemungkinan ramalan yang akan berlaku. Jadi kita sama-sama tunggu apa yang bakal berlaku pada tahun depan, okay, kepada syarikat milik Foodpanda ni, dan kita sama-sama tengok macam mana pula keadaan ataupun daripada segi sistem pekerjaan untuk rider-rider ni. Okay, semua tu akan berlaku pada pertengahan tahun 2027 nanti. Jadi itu je kot aku rasa video kali ni guys. Aku dah kongsikan kepada korang fakta yang terbaru, okay, update yang terbaru, right, apa yang bakal berlaku pada syarikat milik Foodpanda Malaysia ni. So kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku ni guys, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button like dekat bawah ni. Jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Fit Firdaus. Assalamualaikum. Bye.